Panas, hujan, malas nak bersiap, itu semua alasan standard tak nak jogging kan? Kalau korang serius nak fit, tanpa perlu keluar rumah, treadmill adalah pelaburan paling bijak hari ini. Hari ini, kita akan tengok 6 treadmill terbaik di pasaran Malaysia. Dari yang harga bajet rahmah, sampailah ke modal pintar yang boleh lipat masuk bawah sofa. Tapi sebelum tu, ada 3 benda penting korang kena tahu supaya tak membazir duit. Pertama, perhatikan horsepower motor. Untuk jalan santai, 1.5 HP dah cukup. Kedua, saiz running belt. Pastikan lebar dia sekurang-kurangnya 40 cm supaya tak rasa sempit. Ketiga, cari yang ada sistem lipatan mudah untuk jimatkan ruang tamu korang. Tangga ke-6, BEDL Multifunction Manual Treadmill. Ini pilihan best value untuk korang yang bajet ketat atau nak jimat elektrik. Sebab ini adalah treadmill manual yang tak pakai motor langsung. Walaupun murah, dia datang dengan fungsi 3 level incline manual dan ruang larian yang luas. Siap ada tempat untuk sit up dan tali senaman. Kira package lengkap untuk home gym budget. Tapi realitinya sebab dia manual, belt dia mungkin rasa kurang lancar kalau korang tak pegang handle dengan kuat. Sesuai sangat untuk beginner yang baru nak berjinak lari santai. Nombor 5, Vigor Fitness TR400. Kalau korang cari model untuk berjalan sambil layan Netflix, model ni memang ngam. Ia adalah walking pad dengan motor 1.5 HP. Berat mesin ni cuma 22 kg, jadi sangat ringan nak tolak ke sana sini. Desain dia simple dan bila lipat, dia jadi sangat nipis, senang selit celah almari. Cuma satu kelemahan ketara, tak ada butang emergency stop cat body. Korang kena bergantung sepenuhnya pada remote control. Jadi pastikan remote tu jangan sampai hilang ya. Masuk kategori heavy duty, AD Sports AD928 ini untuk korang yang serius nak berlari. Highlight utama dia ialah motor gergasi 4.0 HP yang sangat berkuasa. Jarang dapat ciri auto electric incline pada harga macam ni. Kelajuan boleh cecah 16 km sejam dengan sistem spring damping 4 hala untuk kurangkan hentakan pada lutut korang. Tapi pemasangan dia boleh jadi agak mencabar. Ada review cakap skru kadang-kadang tak ngam dan bunyi spring dia boleh jadi agak bising kalau korang tak selenggara dengan baik. Di tangga ketiga, MY High 6 HP Smart Climbing. Ini pilihan best overall untuk kategori bajet pertengahan. Ia claim ada motor 6 HP yang sangat tinggi untuk kelas harganya. Yang menarik, dia ada feature Bluetooth untuk connect dengan apps fitness dan built-in massager. Incline dia ada 3 level manual, sangat sesuai untuk simulasi larian bukit di rumah teres. Kekurangannya, walaupun speks nampak gempak, pengguna yang berat badan lebih 90 kg mungkin rasa belt dia kurang smooth berbanding treadmill di gym yang sebenar. Siapa tak kenal Xiaomi? Model R2 ni adalah premium choice untuk korang yang duduk apartmen. Keunikan dia ialah teknologi lipatan yang sangat kompak, tebalnya cuma 15.5 cm. Walaupun kecil, motor brushless dia sangat senyap dan boleh pecut sampai 12 km sejam. Ada 2 mod iaitu walking dan running dengan handle yang boleh dilaraskan ikut keselesaan. Cuma walaupun dia nampak portable, berat dia sebenarnya 38 kg. Kalau lantai rumah korang pakai kapet tebal, memang berpeluh juga nak tolak benda ni. Dan juara kita hari ni, treadmill paling canggih, Kingsmith X21. Ini adalah upgrade dengan teknologi double fold yang boleh lipat 2 kali ganda. Memang jimat ruang gila. Dia support NFC, jadi korang just tap saja phone untuk connect data larian. Motor dia power dengan bunyi bising yang minimum.
dan paparan LED dia nampak sangat futuristik dan mewah. Tapi, teknologi canggih datang dengan harga kayangan. Mesin ni solid tapi beratnya mencecah 39 kilogram. Bukan benda yang korang nak angkat naik turun tangga seorang diri. Secara ringkasnya, kalau nak teknologi paling padu dan jimat ruang, Xiaomi X21 memang terbaik. Tapi, kalau bajet terhad dan nak yang lasak, AD Sports pun dah cukup power. Semua link untuk cek harga terkini ada kat bahagian description di bawah. Kalau video ni membantu, jangan lupa tekan like dan subscribe. Jumpa lagi dalam video seterusnya.